Okey, saudara, Sekang Kim Siang dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah perbincangan macam mana kita bijak urus kita punya kewangan dalam hari ini kita menghadapi global yang tidak bermentuan. Jadi, cabaran ekonomi masa kini memerlukan daya tahan dan kebijaksanaan rakyat Malaysia yang kini merani kepada amaran lestari bagi meringankan beban. Kewangan disimpan memupuk komoditi yang lebih perhatian terhadap ekosistem untuk generasi akan datang. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia PONGKA Dr. T. Salabanan berkata aduan mengenai kenaikan harga barangan berbungkus telah meningkat, namun perkara ini secara tidak langsung meningkatkan kesedaran awam terhadap hak pengguna. Jadi sampai sini saya jemput Jerry. Ulas sedikit tentang hal ini, Jerry. Pengguna kini lebih peka terhadap perniagaan yang menaikkan harga sebabkan kos plastik yang lebih tinggi dan sedang mengambil langkah untuk menggunakan penggunaan plastik. Di sini pengguna telah mengambil langkah-langkah yang sangat bijak untuk menggunakan penggunaan plastik. Mungkin pengguna ada opsi yang lain. Tekanan poket juga mendorong ramai pengguna ke arah tabiat lestari seperti menggunakan semula beg plastik lama atau bawa beg sendiri. POMKA menyadari lebih ramai orang akan bawa beg sendiri, terutama di bandar-bandar. Bayaran beg plastik dan kempen kesadaran bermula muncul bayaran budaya musuh alam. Di sini setakat inilah penyampaian saya. Terima kasih. Sampai sini. Sila like, subscribe dan share. Terima kasih.